Saya nak sambung lagi satu subjek yang penting. Next slide. Iaitu isu pendidikan. Beberapa hari ini kecoh satu negara. Isu berkenaan dengan UEC. Next slide. Saya nak bentangkan fakta juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Fakta ini telah saya bentangkan kepada sesi pemukiman kabinet. Semua anggota kabinet tahu perkara ini. Ada orang kata, pelajar-pelajar UEC ini tak tahu bahasa Melayu. Mereka tak ikut dasar pendidikan kebangsaan, tak ambil SPM. Apa fakta dia? Fakta dia, dalam 5 tahun yang lalu ini, lebih 80% pelajar-pelajar UEC telah pun menduduki peperiksaan SPM. 80% ke atas. Pada tahun lalu, daripada 10,944 pelajar UEC, 9,580 daripada mereka juga menduduki peperiksaan SPM. Ini fakta yang telah meyakinkan kabinet bahawa mereka ada asas SPM. UEC ini bukan nak menggantikan SPM. Jangan salah faham. Ada orang yang dia tak tahu, dia ignorant. Dia cakap UEC nak gantikan SPM. Siapa cakap UEC nak gantikan SPM? Pelajar UEC juga duduk SPM. UEC ni sama level dengan A-levels. Dia menggunakan UEC ni sebagai kelayakan untuk masuk universiti. Tetapi asasnya, syarat kita mesti juga ada SPM. Kalau tak mengambil keseluruhan paper, kena sekurang-kurangnya kredit dalam bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran sejarah. Ini syarat yang begitu jelas. Yang saya seliuk dan tabik kepada Yang Maha Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beliau berani menangani isu ini. Tak pernah ada Perdana Menteri, tak pernah ada kerajaan berani menyelesaikan isu ini. Walaupun isu ini berpuluh tahun. Setiap kali pilihan raya, semua gabungan politik menjanjikan pengiktirafan UEC. Tapi tak ada satu yang berani buat. Next slide. Tengok gambar ni. Saya minta ahli-ahli amanah tengok gambar ni. Gambar ni siapa dulu? Engkau punya bekas presiden. Ini presiden kepada Bang Mat dulu. Masa tu Bang Mat sebagai timbalan kepada Tok Guru Hadi. Gambar tu Tok Guru Hadi sedang baca buku jingga. Masih ingat tak buku jingga? Ini Konvensyen Pakatan Rakyat tahun 2013 di Shah Alam. 13 tahun yang lalu. Masa tu kita punya manifesto panggil buku jingga. Itu sebabnya amanah pakai orang sekarang. Buku jingga antara manifesto yang kita janjikan mengiktiraf UEC sebagai syarat kelayakan masuk IPTA. Kita nak ingatkan orang-orang PAS bahawa Tok Guru Hadi sendiri pernah setuju dengan UEC. Jangan putar balik. Presiden PAS sendiri yang mengangkat buku jingga. Betul tak? Hari ini PAS tak setuju. Dia kata kita lawan bahasa Melayu, tak hormat bahasa Melayu. Lawan dasar pendidikan kebangsaan. Ini 13 tahun lalu sudah setuju. Bukan PAS saja. Tengok gambar seterusnya. Ini manifesto 2018, buku harapan. Buku harapan dengan siapa? Tengok gambar seterusnya. Siapa individu tu? Ini orang bangsa Johor kena kenal lah. Bekas Menteri Besar Johor, Tan Sri Muhyiddin. Ketika itu dia berdiri sebelah kawan. Dia pegang buku jingga. Ada apa dalam buku jingga? Menerima pakai UEC sebagai syarat kelayakan dalam IPTA. PAS pernah setuju.
Bersatu pernah setuju. Sekarang ini apabila PMX laksanakan perkara ini, mereka kata PMX jual orang Melayu. Ini agenda DAP. Semua salah DAP. Padahal masa kamu nak undi pengundi Cina, kamu setuju. Ini hipokrit. Itu sebabnya saya salute dan tabik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau adalah pemimpin yang berani. Orang kata dia tak tunai janji. Saya kata dalam bab UEC ini 10 Perdana Menteri, satu-satu yang berani hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi Cina kena buka mata. Ini ada puak-puak Cina juga bantah. Kononnya dia kata, oh sekarang ini short of expectation. Dia kata hanya 4 subjek saja. Dia kata Anwar Ibrahim tipu. Siapa cakap? Wee Ka Siong cakap. Saya kata Wee Ka Siong podarah. MCA berpuluh tahun dalam kerajaan, pernah buat tak? Pernah selesai tak? Siapa selesai? Kerajaan Madani yang selesai. Hari ini dia cakap macam-macam. 4 subjek itu permulaan. PMX semalam dah cakap. Subjek-subjek lain tertakluk kepada kelulusan daripada badan-badan profesional dan Senate Universiti. Siapa Menteri Pendidikan Tinggi? Menteri Pendidikan Tinggi daripada Barisan Nasional. Kamu MCA dalam Barisan Nasional kan? Kalau tak puas hati, carilah menteri daripada Barisan Nasional. Yang buat syarat UEC bukan Anthony Loke, bukan DAP. Jangan salah DAP. Kita nak selesai cepat. Kalau nak selesai cepat, bincanglah dengan Menteri Pendidikan Tinggi daripada Barisan Nasional. Mandat telah diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kabinet telah mandatkan. Selesaikan lah. Yang saya nak kata tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita terperangkap dalam isu-isu ni. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Ini bukan isu politik. Ini bukan isu bahasa. Bahasa Melayu kita perkasakan. Tengok saya punya slide semua pakai bahasa Melayu. Menteri daripada keadilan pun tak pakai bahasa Melayu. Tadi dia punya slide pakai bahasa Inggeris. DAP akan perkasakan bahasa Melayu. Jangan bimbang. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita selama-lamanya. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai pelbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan Madani. Inilah falsafah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah kepada perjuangan kita. Kalau mana-mana pihak yang tak yakin, nak keluar, sila cepat. Saya nak ingatkan juga, bukan sahaja tokoh-tokoh daripada parti lawan, malah ada ahli parlimen kita sendiri, dia juga lupa kita punya manifesto. Ada ahli parlimen minta Menteri Pendidikan letak jawatan. Saya kata, kalau kamu tak angkat manifesto Pakatan Harapan yang memenangkan kamu, kamulah yang patut letak jawatan.